Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang tokoh Imam Al-Ghazali. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Fazli Adha, yang kedua Khairi Rashid Al-Hafiz, yang ketiga Fazlan, yang keempat Nur Syafiqah, dan yang kelima Nur Syahira Atira. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada biografi Al-Ghazali. Baiklah, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Nama beliau diambil sebenarnya daripada tempat kelahirannya, iaitu Ghazala, yang terletak di pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan Parsi, iaitu Iran. Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau juga digelar Abu Hamid, yang bererti bapa kepada Hamid, iaitu dinisbahkan kepada anaknya. Beliau juga digelar Hujatul Islam, iaitu suatu gelaran penghormatan yang diberikan kepada beliau sendiri di atas kejituan dan kekuatan hujahnya di dalam membela agama Islam. Beliau adalah seorang tokoh ulama yang luas pengetahuannya dan merupakan seorang pemikir besar dalam sejarah falsafah Islam dan dunia. Dalam ilmu fiqh, beliau juga bermazhab Syafi'i, sementara dalam ilmu kalam pula, beliau mengikuti aliran Al-Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1008 Masih di kota Ghazalah, Tusi, Khurasan, Iran Utara. Antara bidang keilmuan beliau ialah beliau mendalami ilmu fiqh, kemudian mempelajari secara mendalam tentang ilmu kalam dan falsafah. Setelah mencapai keharuman nama sebagai sarjana pada tahun 1091, beliau dilantik menjadi guru besar hukum oleh Nizam al-Mulk bersamaan dengan 1018 sehinggalah 1092 Masihi. Kemudian beliau juga menjadi Perdana Menteri Sultan Malik Shah, iaitu pada tahun 1072 sehinggalah 1092 daripada kerajaan Saljuk di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Beliau juga sempat mengajar di perguruan itu selama 4 tahun, dan tempoh itu jugalah beliau sempat untuk menghasilkan karya beliau, iaitu Maqasid al-Falasifah yang bermaksud ahli falsafah, dan Tahfuz al-Falasifah, iaitu pencelaruan ahli falsafah. Beliau telah meninggal dunia di Tusi pada hari Isnin bersamaan dengan 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah bersamaan dengan 19 Disember tahun 1111 Masihi. Imam Al-Ghazali mempunyai ramai guru, ada kalanya secara formal iaitu bertalaki dan ada juga yang bukan. Antaranya adalah Abu Ali Al-Marfadi, iaitu seorang sufi besar dan ahli hadis. Ia mempelajari ilmu fiqh asas mazhab Syafi'i. Yang kedua, Yusuf An-Najjash, seorang sufi di Tus, mengajarkan tabiah rohani awal. Yang ketiga, Syekh Al-Farisi, sufi yang membimbing semasa krisis rohaninya, penyucian jiwa, zikir dan muhasabah. Guru-guru lain bagi Imam Al-Ghazali adalah Ahmad bin Muhammad Al-Radakani, guru fiqh di Tus, guru bagi fiqh asas mazhab Syafi'i. Abu Nas Al-Ismaili, ulama hadis di Tus dan bidang hadis dan asas ilmu agama. Dan yang terakhir, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ulama besar Asy'ari, tokoh madrasah Nizamiyah yang mengajarkannya dan usul fiqh, kalam, logik dan fiqh Syafi'i. Seterusnya, kita akan lihat murid-murid yang pernah mempelajari ilmu bersama dengan Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah Abu Tahir Ibrahim Ibnu Mutahhir Al-Shibba Al-Jurjani. Beliau merupakan salah seorang murid Imam Al-Ghazali yang disebut dalam beberapa cacatan sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam dunia fiqh dan pengembangan ilmu di wilayah Khurasan dan sekitarnya. Yang kedua adalah Abu Fad Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan. Beliau juga dikenali sebagai Imam Ibnu Burhan yang awalnya beliau bermazhab Hanbali, kemudian berpindah kepada mazhab Syafi'i setelah berguru dengan Imam Al-Ghazali. Antara karya-karya beliau adalah seperti Al-Awsat, Al-Wajiz dan Al-Wushul yang dinisbahkan kepada beliau. Yang ketiga adalah Abu Talib Abdul Karim bin Ali Al-Razi. Beliau disebut sebagai penghafal kitab Ihya Ulum Al-Din dan merupakan murid fiqh Imam Al-Ghazali, dan beliau juga merupakan tokoh yang dihormati dalam dunia tasawuf dan al-fiqh.
Dan yang keempat adalah Abu Hasan Ali bin Musallim Al-Salami. Beliau menulis kitab Ahkam Al-Khanasi yang berkaitan dengan fiqh wanita dan fiqh sosial. Dan beliau tergolong dalam kalangan murid-murid Imam Al-Ghazali yang mengembangkan ilmu ke arah praktikal masyarakat. Murid yang kelima adalah Abu Mansur Sa'id bin Muhammad Umar. Beliau merupakan murid fiqh Imam Al-Ghazali dan menjadi ulama besar di Baghdad. Namanya terdapat dalam senarai beberapa ulama yang meneruskan pengajaran Imam Al-Ghazali. Yang keenam adalah Abu Hasan Sa'id Al-Khair Al-Andalusi. Beliau berasal daripada Maghribi dan Andalus, kemudian ke Baghdad dan berguru dengan Imam Al-Ghazali dalam bidang fiqh. Beliau juga sangat terkenal dalam bidang ilmu fiqh dan faqih dan al-hadis, ahli hadis. Yang ketujuh adalah Abu Sa'id Muhammad bin Yahya Al-Naisaburi. Beliau merupakan murid Imam Al-Ghazali dalam bidang fiqh dan antara karya-karya beliau adalah seperti Al-Muqid fi Syarh Al-Wasit fil Masail Al-Khilaf yang menunjukkan kedekatan intelektual dengan metod fiqh Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir adalah Abu Abdullah Al-Husain bin Hars bin Muhammad. Beliau juga belajar ilmu fiqh dengan Imam Al-Ghazali. Antara karya beliau adalah Minhaj Al-Tauhid dan Tahrim Al-Ghaibah, adalah mengenai pengembangan dari nilai akidah dan akhlak dalam kerangka Ghazalian. Seterusnya ialah keterangan atau penulisan. Antara hasil karya beliau iaitu tokoh Al-Ghazali ialah pertama sekali ialah Maqasid Al-Falasifah yang bermaksud maksud ahli falsafah. Karya ini merupakan karya pertama beliau ketika berusia sekitar 25 sehingga 28 tahun. Karya ini mendapat perhatian di Spanyol dan Eropah pada abad ke-12 dan juga abad ke-13. Yang kedua ialah Tahafuz Al-Falasifah yang bermaksud kesesatan ilmu pengetahuan. Hasil karya beliau ini dihasilkan ketika berada di Baghdad sewaktu usianya menjangkau 35 sehingga 38 tahun. Karya ini menunjukkan beliau berusaha membuktikan bahawa kebebasan mutlak Tuhan dan keterbatasan akal manusia untuk mengetahui masalah-masalah ketuhanan. Dan yang ketiga ialah Ma'rifah Al-Aqliyah yang bermaksud ilmu pengetahuan yang rasional. Karya ini juga mengungkapkan asal-usul ilmu yang rasional, seterusnya berkaitan tentang matlamat dan juga tujuan ilmu ini dihasilkan. Kalau kita tengok dekat karya-karya beliau ni, memang sukar nak dinafikan bahawa karya yang dihasilkan oleh Al-Ghazali ini begitu masyhur kerana bahasanya yang baik dan sistematik, di samping curah ilmu beliau sendiri pun yang sangat luas. Beliau juga merupakan individu pertama yang mengklasifikasikan ilmu falsafah kepada 6, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Metodologi yang diasaskan oleh beliau juga adalah jelas dan juga terperinci. Seterusnya kita beralih kepada sumbangan Imam Al-Ghazali, yang mana sumbangan-sumbangan ini memberikan impak yang besar kepada dunia, khususnya kepada dunia Islam. Ada banyak sumbangan yang diberikan oleh beliau, antaranya adalah pemurnian ilmu akidah, yang mana dalam karya seperti Al-Iqtisad fil I'tiqad dan Tahafuz Al-Falasifah, beliau menjelaskan asas akidah yang betul serta membongkar kesilapan logik dan teologi para ahli falsafah seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Seterusnya, beliau juga memberikan sumbangan dalam penyusunan ilmu tasawuf, yang mana dalam karya agungnya Ihya Ulumuddin, yang saya rasa ramai pernah dengar kitab ini, yang mana beliau menggabungkan ilmu tasawuf dengan fiqh dan akhlak serta memberi penekanan kepada niat ikhlas, muhasabah diri, zikir, tawadu dan taubat. Seterusnya, beliau juga memperkenalkan satu reformasi pendidikan, yang mana Imam Al-Ghazali mencadangkan suatu pendekatan pendidikan yang menyeluruh, yang mana meliputi pembangunan akal, hati dan juga akhlak. Seterusnya, Imam Al-Ghazali juga pernah memberikan sumbangan dalam ilmu fiqh dan usul fiqh, yang mana Imam Al-Ghazali menekankan
keperluan menggunakan akal dengan berpandukan nas Al-Quran dan hadis. Beliau juga membezakan antara ilmu furu', cabang hukum dan ilmu usul, asas hukum serta menyusun prinsip-prinsip yang membantu para mujtahid dalam beristinbat hukum. Imam Al-Ghazali juga merupakan satu tokoh yang mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia Islam. Yang mana dalam dunia Islam, pemikirannya menjadi rujukan utama dalam bidang tasawuf, fiqh, falsafah dan juga pendidikan. Yang mana kita tahu bahawa ramai ulama selepasnya seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan Yusuf Al-Khardawi menjadikan karya beliau sebagai rujukan. Seterusnya berkaitan dengan isu yang berbangkit sekitar pemikiran mereka. Yang pertama, isu keilmuan dan epistemologi di mana Imam Al-Ghazali mengkritik ilmu kalam yang dianggap gagal mencapai makrifat hakiki dan beliau menolak ajaran falsafah yang merosakkan akidah dan mempertikaikan ilmu ketuhanan ahli falsafah yang berasaskan sangkaan dan andaian semata-mata. Dan yang kedua, isu politik dan kepimpinan. Beliau mengkritik terhadap rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam pemerintahan dan beliau juga menekankan pentingnya kepimpinan yang berlandaskan syariah dan ilmu yang betul serta tolak pemisahan urusan agama daripada urusan duniawi. Kemudian berkaitan dengan isu keagamaan dan tasawuf, Al-Ghazali menekankan berlakunya penyelewengan dalam faham istilah-istilah agama. Contohnya macam fiqh, tauhid, ilmu dan zikir yang mana semangat asal generasi salaf telah hilang dan lebih cenderung kepada kepentingan duniawi. Dan beliau juga mengkritik golongan yang sibuk dalam bidang keagamaan tapi terpisah dan saling bercanggah akibat kecenderungan duniawi. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada ulasan mengenai tokoh iaitu Al-Ghazali. Baiklah, Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang ilmuwan Islam yang paling pengaruh dalam sejarah. Beliau digelar Hujjatul Islam dan terkenal dengan kebijaksanaannya dalam pelbagai bidang seperti fiqh, falsafah, teologi dan juga tasawuf. Melalui karya agung beliau iaitu Ihya Ulumuddin, beliau menggabungkan ilmu syariat dan juga kerohanian untuk memperbaiki akhlak dan juga jiwa umat Islam. Pemikiran beliau banyak memberi kesan dalam dunia Islam dan terus relevan hingga kini. Kemudian, sejak usia muda, Imam Al-Ghazali telah menunjukkan kebolehan yang luar biasa dalam bidang ilmu dan juga menjadi pelajar kepada Imam Al-Juwaini, iaitu seorang ulama terkenal pada zamannya. Setelah gurunya meninggal dunia, beliau dilantik sebagai pensyarah di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, iaitu salah satu pusat Islam terkemuka ketika itu. Namun, ketika berada di kemuncak kejayaannya, beliau telah mengalami kekosongan jiwa yang mendalam, lalu mengambil keputusan untuk meninggalkan jawatan dan kemasyhuran demi mencari ketenangan dan juga makna kehidupan melalui pendekatan tasawuf. Seterusnya, Imam Al-Ghazali merupakan tokoh agung Islam pada abad ke-5 Hijrah yang terkenal sebagai ahli falsafah, teologi dan sufi. Beliau berjaya mengharmonikan antara akal dan wahyu serta menyatukan ilmu zahir dan batin, khususnya melalui karya agungnya iaitu Ihya Ulumuddin. Beliau juga telah mengkritik falsafah yang bercanggah dengan akidah Islam dalam Tahaful al-Falasifah dan mempertahankan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sumbangan beliau sangat besar dalam pelbagai bidang ilmu dan menjadikan beliau antara mujadid terpenting dalam sejarah Islam. Seterusnya, Imam Al-Ghazali merupakan tokoh Islam yang dihormati kerana kebijaksanaannya dan sumbangannya dalam memulihkan ilmu akidah dengan menolak falsafah yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Dalam tasawuf, beliau juga menekankan penyucian hati dan keikhlasan. Usaha reformasi pendidikannya menggabungkan ilmu zahir dan juga batin, menjadikan pendidikan Islam lebih holistik. Beliau turut memperkasakan dunia Islam dengan pemikiran yang menyatukan dan hakikat, serta menyumbang dalam pengembangan ilmu fiqh dan fiqh dengan pendekatan melandaskan hujah dan kerohanian.